dah agak dah. Tak mungkin seorang Ais merelakan waktu tidurnya untuk tolong aku. Aduh, panasnya. Bila nak azan maghrib ni? Is kau ni, baru je pukul 10. Dah sibuk tanya azan maghrib. Ha, baik korang ikut cara aku. Cara apa? Cara biar tak jenuh menunggu waktu berbuka. Macam mana tu? Pertama, jangan tengok jam. Okey. Lepas tu? Kedua, buat aktiviti yang bermanfaat. Macam mana nak beraktiviti kalau panas macam ni? Aduh, matahari ni rosak ke? Macam tak gerak je dari tadi. Tak nak. Aku tak suka. Lah. Aku rasa matahari ni rosak. Apa kata kalau kita minta tolong solar untuk cepatkan pergerakan matahari? What? Idea yang bagus. Tak terfikir pula. Woi, buang terbiak ke? Kau ingat matahari tu bola ke korang boleh pindahkan sesuka hati? Mana tahu solar betul-betul boleh pindahkan matahari? Kan senang, tak payah tunggu azan maghrib. Kalau solar boleh pindahkan matahari, nanti dia buat matahari terbit dari barat. Macam mana? Bukan ke matahari memang terbit dari barat? Sekolah mana ajar kau ni? Kalau matahari terbit dari barat, kiamat lah weh. Iya ke? Apalah kau ni? Macam tu pun tak tahu. Matahari terbit dari selatan lah. What? Ayo, mak. Aduh, kenapalah aku ada adik-adik macam ni? Matahari terbit dari tenggara lah. Oh, dari tenggara. Matahari terbit dari timur lah weh. Bengap. Iya ke? Aku ingat-ingat lupa. Sabar. Sabar je lah. Nasib baik 3 je yang macam ni. Bila azan maghrib ni? Lama lagi. Kenapa kau tak tidur je? Gempa kata tak boleh tidur seharian. Nanti tak dapat pahala. Sia-sia je puasa aku nanti. Tahu pun. Yang kau sibuk tanya azan maghrib ni kenapa? Berkurang jugalah pahala puasa kau. Iya ke? Habislah pahala puasa aku kalau macam ni. Sudahlah tu. Tak payah nangis. Macam budak-budak. Nanti terminum air mata kau tu. Batal lah puasa. Solah. Kau boleh tak buat formula untuk ubah aku jadi budak-budak? Kenapa pula? Kalau aku jadi budak-budak kan senang. Tak payah puasa. Is kau ni. Tak boleh lah. Maknanya kau taklah pandai sangat. Buat formula yang mudah macam tu pun tak mampu. Aku mampulah. Buatlah kalau memang mampu. Merasa tercabar, Solar pun akhirnya membuat formula tu.
Siap pun. Wah, mes ini. Weh, kejar. Hahaha, korang? Tidak. Duh, panasnya. Rasanya matahari tepat berada di atas kepalaku. Sepi banget. Mereka pada tidur ya? Tidak biasanya seperti ini. Hah? Oh no. Buset, kenapa ada bayi di sini? Anak siapa kau? Halilintar? Waduh, ini benar Halilintar? Kenapa kau jadi bayi? Buset. Kenapa bisa seperti ini? Oh, sudah dong, jangan menangis terus. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ayo katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Solar yang buat semua ni. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin Faye lanjutkan, silakan like dan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe. Subscribe.